SK Taman Jana terletak di daerah Kemunting Perak bukan sahaja menyerlah dalam sukan rugby dan STEM, malah dalam bidang muzik. Bilik muzik menjadi ruang ekspresi diri, tempat bakat dipupuk dan keyakinan diasah. Di bawah bimbingan Cikgu Nur Raziah Muhammad Selji, pasukan muzik ini tidak hanya aktif menyertai pelbagai pertandingan, juga sering diundang membuat persembahan rasmi dalam dan luar sekolah. Ibarat sebutir bintang bersinar, memancarkan kilauannya. Wajah utama pasukan, Syafiah Nawara Hafizuddin, 12 tahun, mahir bermain keyboard, angklung 3 nada dan recorder. Selain bermain alat muzik, Syafiah vokalis utama pasukan dan sering menyelah dalam persembahan nyanyian solo. Suaranya lunak, merdu persis buluh perindu. Nyanyiannya penuh penghayatan, memberi nyawa kepada setiap persembahan. Minat terhadap muzik turut dikongsi bersama rakan baik, Nur Arisa Husna Rusli, menjadikan setiap sesi latihan lebih ceria dan penuh semangat. Melihat kesungguhan dan komitmen ditunjukkan, Cikgu Aziah percaya Syafiah memiliki potensi besar melangkah jauh dalam bidang seni. Syafiah ni saya mula diperkenalkan dengan video dia menyanyi. Dari situ saya tengok dia ada mempunyai bakat. Dan saya selepas itu, saya bagi peluang untuk dia menyanyi sebuah lagu bertajuk Yasin Lana. Sebuah lagu bentuk keagamaan di sebuah persembahan persaraan seorang guru, di mana crowd dia ramai lah. Dan di situ saya tengok dia sangat berani. Dia mempunyai tone dan pitch yang sangat bagus lah. Dan saya rasa Syafiah boleh pergi jauh lagi dalam bidang ni. Cikgu mula-mula dia ajarlah cara nak tengok note apa semua tu. Lepas tu mula-mula waktu saya baru masuk tu, saya join bengkel angklung lah. So saya dapatlah main satu masa tu. So saya main tu macam bila saya ada cikgu tu, cikgu ajar-ajar, saya boleh faham dan saya boleh main. Mula-mula tu dia dari kelas lain. Lepas tu dia masuk kelas saya. Sebab tu saya tak ada kawan rapat. Lepas tu dia macam, saya rasa best kawan dengan dia. Lepas tu dia macam baik dengan saya. So saya jadilah kawan baik dia. Lepas tu macam mana saya boleh masuk muzik sebab dia yang ajar. Sejak 4 tahun lalu, kediaman sederhana di Taman Desa Jana ini menjadi tempat berteduh Syafiah bersama nenek dan ibu saudaranya. Namun, selepas pemergian nenek tersayang pada awal tahun ini, dia kini menetap sepenuhnya di bawah jagaan ibu saudara. Syafiah anak tunggal kepada Nurul Izzah Nur Muhammad, 38 tahun, seorang peguam berkhidmat di Putrajaya. Manakala bapa tirinya, Muhammad Yusuf Subuh, bertugas sebagai jurutera di Institut Jantung Negara. Jauh di mata, dekat di hati. Meskipun terpisah di jarak atas tuntutan kerjaya, hubungan kekeluargaan mereka kekal erat. Setiap hujung minggu, pasangan ini pasti meluangkan masa bersama anak gadis kesayangan mereka, sama ada bercuti, makan bersama atau berkumpul dan berkongsi cerita tentang sekolah dan muzik. Jika Syafiah terbabit dalam persembahan atau pertandingan nyanyian, mereka hadir memberi semangat sebagai tanda kasih sayang yang tidak pernah putus. Bagi Syafiah, sokongan seumpama inilah menjadi sumber kekuatan untuknya terus mengejar impian bergelar pensyarah muzik. Dan first pindah di Taiping, ustazah ambil dia untuk pertandingan nasyid dan performance untuk nasyid. Jadi start dari situlah mula Cikgu Aziah nampaklah bakat dia. Ibu yang duduk jauh Jadi kita macam kadang-kadang tu cakap dengan suami sedih jauh dengan anak. Tapi satu benda yang saya minta ke Allah supaya Allah menjaga Syafiah. Dan alhamdulillah Syafiah ni dari kecil nampak saya punya struggle tu. Dia anak yang tak pernah
memisahkan. Itu yang saya rasa macam terharu dengan apa yang Allah anugerahkan kat saya. Dia kata kalau nak jadi muzik, yalah kita muzik ada nyanyian, tapi kita lagi muzik lagi kita orang lebih advance lah misalnya. Kalau boleh macam orang yang ada knowledge pasal muzik, kalau boleh jadi macam konduktor ke apa ke yang boleh kerap ni faham kenaan muzik. Sebab dia mula dari bawah. Muzik bukan sahaja medium ekspresi diri, tetapi ruang menyatukan kasih, harapan dan impian. Bagi Izzah, detik berdua bersama Safia, memerhati anaknya bermain keyboard menjadi momen paling dinanti. Satu terapi, seolah-olah membalut rindu terpendam dalam alunan melodi yang bergema. Minat Safia terhadap bidang muzik terselah sejak kecil. Dia cepat belajar dan mudah menguasai lagu dan melodi. Safia amat meminati Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduanita Negara yang menjadi inspirasi utama dalam menanam cita-citanya sebagai penyanyi dan pensyarah muzik. Kedai muzik di tengah bandar Taiping ini bukan sekadar menjual alat muzik, juga menjadi rakan strategik dalam mencukil bakat seni murid di SK Taman Jana. Pemiliknya, Benson Chua Tiong Mun, sentiasa tampil memberi sokongan. Setiap kali sekolah menyertai pertandingan atau persembahan, dia sedia membantu termasuk meminjamkan peralatan demi memberi peluang kepada murid seperti Syafia dan rakan-rakan berkarya tanpa sebarang kekangan. Sokongan seperti ini membuktikan bahawa komuniti setempat juga memainkan peranan penting dalam menyuburkan bakat anak-anak sejak di bangku sekolah. Cikgu Aziah juga kerap berkunjung ke sini meninjau perkembangan alat muzik terkini agar pasukan muzik sekolah kekal relevan dan bersedia. Syafia pula gemar datang bersama ibu dan bapanya sekadar mencuba alat muzik atau mencuri semangat baru dan menyerap aura yang menghidupkan ruangan ini. Setiap kunjungan seolah-olah menyuburkan kecintaan terhadap bidang seni. Baginya, muzik bukan sekadar hobi tetapi suara hati yang bergema dengan melodi dan punya ruh tersendiri. Demi negara.